Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua guru hebat yang mendengar pesanan ini. Hari ini kita masuk episod ke-27 dalam siri 100 motivasi guru, dan tajuk kita kali ini mengingatkan kita bahawa seorang guru bukan hanya penyampai ilmu, tetapi pencari ilmu sepanjang hayat. Guru tidak pernah berhenti belajar. Ramai orang fikir tugas guru hanya mengajar. Tetapi hakikatnya untuk mengajar dengan baik, guru perlu sentiasa belajar, sentiasa menambah ilmu, sentiasa memperbaiki diri, sentiasa mengikuti perkembangan semasa. Guru tidak pernah berhenti belajar kerana dunia sentiasa berubah. Murid hari ini bukan murid yang sama seperti 10 tahun lalu. Teknologi hari ini bukan seperti dahulu. Cabaran akademik dan emosi juga semakin kompleks. Untuk kekal relevan, guru perlu belajar kaedah PDPC baru, teknik motivasi yang lebih berkesan, cara mengurus emosi murid, penggunaan teknologi dalam bilik darjah, ilmu profesionalisme sepanjang kerjaya. Guru tidak belajar untuk naik pangkat semata-mata, tetapi belajar kerana mereka tahu murid memerlukan guru yang bersedia, guru yang faham zaman mereka, guru yang boleh menyampaikan ilmu dengan cara yang efektif dan bermakna. Kadang-kadang guru belajar dari kursus. Kadang-kadang guru belajar dari rakan guru. Kadang-kadang guru belajar dari pengalaman. Dan banyak kali guru belajar dari murid sendiri. Murid mengajar guru sabar. Murid mengajar guru memahami. Murid mengajar guru cara baru mendidik. Murid mengajar guru bahawa setiap anak itu unik dan memerlukan pendekatan yang berbeza. Itulah keindahan profession ini. Guru mengajar murid, tetapi pada masa yang sama murid membentuk guru. Guru yang hebat tidak pernah berkata, aku sudah cukup pandai. Guru yang hebat sentiasa berkata, aku mahu jadi lebih baik daripada semalam. Sebab itu guru yang hebat sentiasa maju, sentiasa berinovasi, sentiasa kreatif dan sentiasa menjadi contoh ikutan kepada murid. Hari ini pengetua ingin mengingatkan semua, guru tidak pernah berhenti belajar kerana belajar adalah sebahagian daripada jiwa seorang pendidik. Terima kasih kepada semua guru yang terus menambah ilmu walaupun sibuk, walaupun penat, walaupun masa terhad. Anda semua adalah inspirasi sebenar. Jika pesanan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua AI untuk lebih banyak motivasi guru setiap hari.